Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri kita untuk memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk kita memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-41. Itu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Quran merupakan satu kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad linnasi bil haqq, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima. Tujuannya apa? Adalah untuk ditujukan khas kepada manusia, linnas dengan kebenaran, ila akhir ayat. Jadi dalam ayat ini kita membuat satu kesimpulan bahawa Al-Quran ini sebenarnya bukan ditujukan kepada specifically kepada Nabi SAW semata-mata ataupun para sahabat semata-mata, tetapi perkataan linnas dalam ayat ini memberi isyarat bahawa keseluruhan konten Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia secara keseluruhannya. Bahkan linnas ini merangkumi sama ada di orang beriman ataupun tidak beriman. Jadi antara tips yang boleh kita amalkan untuk memperbaiki interaksi kita dengan Quran ialah dengan meletakkan satu mindset atau pemikiran ataupun mindsetting bahawa Al-Quran itu ditujukan kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mestilah merasai bahawa Al-Quran itu satu surat, satu kitab, satu kalam Allah SWT yang ditujukan khas kepada kita, yang berinteraksi langsung dengan kita. Bukannya ada satu mindset bahawa Al-Quran itu untuk Nabi SAW ataupun untuk ahli agamawan ataupun untuk orang yang ustaz ataupun para ulama semata-mata. Jadi ini adalah pemikiran yang telah pun ada pada para sahabat. Setiap mereka ini, tanpa mengira apakah latar belakang mereka, mereka sendiri telah pun berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Sebagai contoh, satu kisah seorang sahabat yang bukan adalah kalangan yang kita sangat kenali, namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini dikenali sebagai seorang yang mempunyai profession sebagai petani, dan beliau memiliki sebuah kebun kurma betul-betul di hadapan Masjid Nabi SAW. Ketika Abu Talhah mendengar turun satu ayat Quran yang mana Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-93 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang bermaksud tidak akan sampai kepada kamu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan daripada apa yang paling engkau cintai. Jadi sebab saja Abu Talhah mendengar turun ayat ini, ketika itu beliau berada dalam kebun beliau, kebun yang paling beliau sayangi, dan beliau terus memberitahu kepada isterinya, Ummu Talhah, wahai Ummu Talhah, keluarlah daripada kebun ini, kerana mulai saat ini kebun ini bukan lagi jadi milik kita. Ini kerana kesan bila dia mendengar ayat itu, dia terus menginfakkan harta yang paling dia sayangi kepada kaum muslimin. So buktinya, walaupun Abu Talhah ni bukan ada kalangan sahabat yang mempunyai intelek yang tinggi, bukan kalangan para ulama, bukan kalangan sahabat yang banyak mengumpul hadis, tetapi walaupun dengan kerjaya sebagai seorang pekebun, dia juga telah berinteraksi dengan Al-Quran, kerana setiap daripada sahabat merasakan Al-Quran itu ditujukan berbicara langsung dengan mereka. Ini mungkin satu barrier yang berlaku dalam kalangan kita hari ini. Kita merasakan Al-Quran itu bukan untuk semua kita. Kita ada satu pemikiran Al-Quran itu hanya patut dipelajari oleh sebahagian manusia sahaja. Jadi insyaAllah dengan kita memperbetulkan mindset ini, merasakan Al-Quran itu ditujukan kepada kita, kita akan dapat memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi apakah tips selanjutnya untuk kita lebih menjiwai bacaan Al-Quran kita? Nantikan di dalam video-video yang seterusnya.